Warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya mari kita lihat bab 10 keusahawanan untuk BP SEM3. Okey, kalau macam untuk definisi usahawan ni, korang cuma ingat perisu iaitu peluang, risiko, inisiatif, sumber dan juga untung. Okey, apakah usahawan? Usahawan ialah individu yang mengenal pasti dan merubah peluang, berani mengambil risiko dan mengambil inisiatif bagi memulakan perniagaan dengan mengurus sumber-sumber pengeluaran bagi mendapatkan keuntungan. Kalau untuk keusahawanan pun, pakai je yang sama, bezanya individu tu tukar jadi proses dan peluang tu pula tukar jadi peluang perniagaan dalam situasi yang berisiko dan berani mengambil risiko tu korang buang. Okay, jadi keusahawanan ialah proses mengenal pasti dan merubah peluang perniagaan dalam situasi yang berisiko, seterusnya mengambil inisiatif bagi memulakan perniagaan dengan mengurus sumber pengeluaran bagi mendapatkan keuntungan. Okay, seterusnya mari kita lihat apakah perbezaan antara usahawan, peniaga dan juga pengurus. Okey, kalau untuk usahawan ni dari segi matlamat, dia hanya mementingkan keuntungan dan juga tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Peniaga pula mementingkan keuntungan dan pengurus pula hanya mengurus sebuah organisasi bagi mendapatkan gaji dan juga kenaikan pangkat. Okey, kalau untuk usahawan ni senang cerita dia ada syarikat yang besar dan juga dia nak buat sesuatu perubahan kepada masyarakat. Sebab tu jugalah usahawan mementingkan tanggungjawab sosial masyarakat. Dia nak jadi change maker. Tapi berbeza dengan peniaga, peniaga dia cuma kisah jual beli sahaja. Contohnya macam orang yang jual goreng pisang, itu peniaga. Tapi kalau macam usahawan yang ada syarikat besar, contohnya macam Maiden, itu usahawan. Okey, lepas tu dari segi peranan dia, usahawan meneroka peluang perniagaan, peniaga sekali lagi cuma terlibat dalam aktiviti jual beli, pengurus pula menjalankan kerja pengurusan. Okey, kalau macam dari segi skala perniagaan, sebab tu jugalah kalau usahawan dia mula pada kecil dan dia usaha nak mengembangkan syarikat sehingga ke skala besar. Tapi kalau peniaga, dia mula pada kecil dan dia tak mampu nak mengembangkan perniagaan dia. Tapi kalau untuk pengurus, dia cuma buat kerja pengurusan je dan dia tak ada niat pun nak mengembangkan syarikat dia. Sebab dia hanya pekerja dan bukan pemilik syarikat. Okey, kalau peranan untuk usahawan secara mikro iaitu kesan kepada perniagaan dia, saya pakai akronim SUGER, iaitu menyumbangkan idea dan pembaharuan dalam perniagaan, G, menggambling faktor pengeluaran dan R, merancang dan melaksanakan perancangan strategi. Okey, kalau peranan usahawan secara makro, iaitu kesan kepada masyarakat, menjalankan tanggungjawab sosial, memperbagaikan barangan di pasaran, membangunkan industri sokongan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, kalau untuk membangunkan industri sokongan ni, dengan adanya syarikat, okey, contohnya kita ambil syarikat Maiden lah contohnya kan. Dia mampu membangunkan industri sokongan sebab nanti akan ada peniaga lain pun akan jadi pembekal bahan mentah kepada syarikat Maiden, ataupun dia pun terlibat sekali dalam aktiviti huluan dan juga hiliran melibatkan syarikat Maiden itulah. So, jadi untuk teori keusahawanan kita ada 3, pendekatan ekonomi, sosiologi dan juga pendekatan psikologi. Okey, kalau untuk pendekatan ekonomi, korang cuma kena ingat kekayaan dan juga keuntungan lah mendorong seseorang menjadi usahawan. Dan pelopor teori dia ada 2, Alfred Marshall dan juga Israel Kirzner. Alfred Marshall, korang cuma ingat proses masa. Masa. Iaitu merujuk kepada proses masa di mana usahawan perlu melalui daripada proses mulanya perniagaan sehingga proses bubarnya perniagaan. Untuk Israel Kirzner pula ingat orang tengah. Usahawan sebagai orang tengah dan mengaut keuntungan. Okey, kalau untuk pelopor teori ni, korang cuma ingat 2 je. Tak payah ingat banyak-banyak. Untuk pendekatan psikologi pula mengkaji usahawan dari sudut personality. Sebab kenapa? Sebab ciri-ciri usahawan ni berbeza dengan orang yang bukan usahawan. Contohnya seorang usahawan, dia berani mengambil risiko dan sanggup bekerja kuat. Okey, untuk pelopor teori ada 2, McClellan dan juga Cat de Vries. McClellan ni kan kita ada belajar masa SEM 2 tentang teori McClellan kan. Ada keperluan pencapaian tinggi dan itulah apa yang disampaikan oleh McClellan, iaitu usahawan mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi. Lepas tu Cat de Vries pula, dia cakap kalau orang yang dia susah masa kecil, dia akan mendorong orang tu untuk menjadi usahawan sebab dia nak bukti keupayaan pada orang lain bahawa dia mampu berjaya membina perniagaan. Lepas tu pendekatan sosiologi pula,
Dia mengatakan bahawa usahawan ni merupakan seorang opportunis. Ya, opportunis tu pula ialah bijak mengambil peluang daripada sudut persekitaran. Okey, lepas tu pula faktor-faktor sosial. Contoh macam budaya dan juga agama lah mendorong seseorang untuk menjadi usahawan. Okey, untuk pelopor teori ada dua, Everett Hagen dan juga Max Weber. Everett Hagen, ingat ni, kumpulan bawahan. Everett Hagen cakap siapa yang lahir dalam kumpulan bawahan mendorong seseorang untuk menjadi usahawan sebab dia tak puas hati. Masa dia kecil dia susah dan dia pun nak jadi kaya juga. Max Weber pula cakap agama mendorong kejayaan dalam perniagaan.